Guys, ni saya nak ajar korang, kalau bateri keyless korang ni bateri dah low ataupun dah habis terus, macam mana kita nak start kereta. Jangan panik, jangan risau, okey. Selagi kereta punya bateri tak kong, kita boleh je start, okey. Contoh dia macam ni. So kalau kita nak start kereta tapi tak boleh start macam ni, so jangan panik dulu, okey. Relax. Mana yang ada pakai keyless ni, ambil kunci ni, terus pergi dekat ke sini untuk tekan. Okey, dia akan start. Sebab immobilizer dia kena rapat dengan start pengunci dia, baru senang start. So bila dah start dah start kereta, ambil kunci ni, pergi mana kedai-kedai aksesori boleh tukar. Ataupun nak lebih jimat, boleh buka sendiri. Benda ni pakai klip saja. Okey, pergi kat mana-mana DIY, kedai-kedai RM2, cari bateri dia, tukar sendiri. Mudah saja, lebih murah, lebih jimat. So buat akak-akak, adik-adik yang pakai keyless tu, tak tahu macam mana nak start tadi kan, dah dapat belajar ilmu ni. Kalau bermanfaat, tolong share dekat kawan-kawan, okey. InsyaAllah kongsi-kongsi ilmu bersama.